Semua orang mestilah berjimat-jimat menyimpan dana selama 6 bulan dan membeli emas. Bagus, advice ni bagus. Namun bagus untuk segelintir orang. Tapi realiti dia, kebanyakan orang ramai kat luar sana, untuk makluman korang lah, untuk esok nak survive pun diorang tak tahu lagi macam mana. Betul tak kawan-kawan? Macam mana saya tahu? Saya lama duduk situ. Saya tahu. Saya pernah lalui fasa-fasa tu. Dikala kau memang dah tak ada apa ni, lepas tu orang sekeliling kau bagi advice, kau kena simpan, kau kena jimat. Faham tak? So, kepada kawan-kawan yang berada di fasa itu, berdasarkan pengalaman saya, kau dengar ni baik-baik. So, apa yang kau boleh buat adalah kau kena faham satu formula. Bila-bila masa kau nak duit, kau kena selesaikan masalah orang, kau kena bagi nilai kepada orang lain. So sekarang ni kau memang tak ada duit, tapi yang mana sihat, kau masih ada masa, ada tenaga. So apa kau kena buat? Kau kena gunakan apa yang kau ada ni, iaitu masa dan tenaga. Kau kena set up sesuatu yang boleh bantu orang lain, yang boleh menyelesaikan masalah orang lain. Okey? Apa-apa je lah kau kena fikir lah. Sebab kalau fikir pun tak nak, dah tak banyak boleh tolong. So kau kena fikir, apa dengan masa yang aku ada ni, macam mana aku nak selesaikan masalah orang lain yang tak berapa ada masa. Dengan tenaga yang aku ada ni, mungkin dengan skill yang aku ada, mungkin dengan kemahiran yang aku ada, macam mana aku nak selesaikan masalah orang lain. Okay? Lepas tu kau dah set up benda tu, kau gunakan media sosial ni, kau bagi tahu seramai mungkin orang. Tak kisahlah kau tulis ke, buat video ke, kau bagi tahu ramai orang macam mana dia nak access kau siapa, apa kau boleh bantu lah. Lepas tu kau pergi DM 1,500 orang setiap hari dan bagi tahu apa masalah orang lain yang kau boleh bantu selesaikan. Tapi bang, ramainya 1,500, kepala otak kau. Kau kan duit tak ada. So apa choice selain yang kau ada? Selain kau kena nyak, selain kau kena guna kederat, kena guna kerajinan. Faham? So tak ada pilihan lain. Itu je. So kau repeat je benda ni, perlahan-lahan kau akan nampak kau akan mula dapat duit. Okay? Tak percaya kau try. Lepas tu, kepada kalau kau rasa nak maklumat ataupun ilmu yang lebih lanjut, kalau kau serius, saya ada buat satu platform. Percuma je, tapi bukan untuk semua lah. Untuk orang-orang yang macam ni, ataupun orang yang rasa macam mana nak tambah pendapatan yang paling relevan di zaman ni, banyak tips saya bagi dalam tu. So kalau kau tengok video ni dekat IG, kau pergi kat profile, ada link kat situ, tekan, masuk, jumpa dalam sana. Kalau kau tengok video ni dekat Facebook, kau tengok link kat komen ni, kau tekan, kau register, masuk. Kalau kau tengok kat TikTok, kau isi borang warna biru ni, lepas tu nanti kau dapat email, dalam tu kau tekan, kau masuk. So itu the best saya boleh tolong lah. Selebihnya, kalau dengan keadaan hidup yang keras, kau langsung tak ada effort, tak ada siapa akan tolong korang guys. Percaya cakap saya, berdasarkan pengalaman saya hidup di level yang paling bawah, kau kena tolong diri kau sendiri. Nobody gonna save you.